Oh. Alright, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Alhamdulillah tengah hari ini cerah. Matahari pun sudah keluar. Ya Allah, 2 hari lebih hujan tak berhenti-henti. Banyak tempat banjir woi. Lama. Itu minggu lepas, Sabtu Ahad minggu lepas aku balik Siawan, rumah Mama Tua. Banjir mat, sampai lutut gila mat. Sampai lutut dia tinggi. Kawasan perumahan tu dekat area Setiawan, memang tak boleh masuk langsung kereta apa semua. Terpaksa lah. So aku dengan anak-anak balik dulu, tinggalkan wife dia tolong-tolong sikit. Sebab aku nak tolong kan tak boleh. Salah siapa nak tengok anak-anak ni, ada baby kecil lagi. Sekarang daripada nak tolong, konon nak meringankan beban orang lain, lagi anak-anak yang sakit. So aku decide balik hantar dia orang dulu. So aku pun besok paginya, semalam sebelum subuh, ingat nak pergi pick up bini, pick up wife naik motor. Hujan mat, 1 hari hujan. Aduh, paksa dah naik kereta. Ni pun baru lepas selesai hujan je, tapi habis je hujan, matahari pun keluar. Alhamdulillah. Panas pun suka, hujan pun kita suka. Kita kena bersyukur. Harap banyak tempat yang banjir tu dapatlah surut sikit. Sebab kita tak tahu ini, mana tahu kejap lagi petang hujan balik ke. Sebab kalau ikut ramalan lah, ramalan gaji cuaca, dijangka hujan berterusan, hujan lebat sampai 26 bulan. 26 tu adalah besok. Kita tengoklah macam mana. Kalau Allah nak uji tu, kita kena reda je lah dan terima. Cuma kita doa janganlah terlalu memudaratkan. Kesian kalau tempat tu ada orang-orang tua kan. Apa ni, hari tu aku, dalam masa banjir dekat rumah betul kan, jiran-jiran sebelah tu adalah yang anti-anti Cina yang dah tua, tak boleh nak jalan. Bayangkan, itu baru hujan paras lutut, itu pun ada kena ramai orang angkat dia alih pergi ke pusat pembinaan sementara. Bayangkan kalau yang tempat yang jauh, macam yang selalu banjir dekat Kelantan, kat Terengganu, kat Perlis tu kan, yang semua tinggi-tinggi sampai bumbung. Masya Allah. Semoga kita dijauhkan daripada musibah-musibah yang teruk, insyaAllah. So hari cerah ni mari kita berangkat ke office. Masuk Altair ini sebab pagi tadi mak aku dia ada appointment doktor. So baby dekat rumah tak ada orang jaga, so akulah kena ambil cuti. Sebab tak boleh nak suruh wife je cuti kan, sebab dia nanti dia nak cuti lagi, bawa anak-anak yang lain, bawa dia orang pergi hospital check up apa semua kan.
bertolak ansur itu kan lebih baik. Sama-sama buat anak, sama-sama jaga anak. Jangan jadi balok liat sangat. Mantap, baru 2 hari tak bawa motor, rindu betul rasanya. Enjin pun tak cukup panas lagi. Baru 78 darjah Celsius. Tunggu, kalau 80 lebih lagi aku tarik kau tunggu Turuti ajarannya apa terdaya. Alright, let's go. Oh. Oh, traffic light hijau lah sekarang. Alright, alamak sempit. Aduh. Alamak, minyak sudah mau habis. Cepat lagi. Apa dah hal? Mana dia? Kam. 42. Sini masih walaupun kering, masih hujan turun. Renyah-renyah je lah. Harap cuaca yang macam ni tu bertahan lah sampai hari Ahad. Sampai hari Senin lah. Sampai hari Ahad apa hal? Sampai hari Senin. Sebab Ahad ni ada ride nak bagi. Macam syok ride ramai-ramai. Tapi macam best ride sikit-sikit. Tak tahu lah, dia mix feeling Bukan apa sebab aku kalau apa dah minat ride terlalu ramai sebab nanti lupa diri.
orang ni nak tunjuk skill, orang nak tunjuk skill macam tak boleh lah, kita ikut-ikut. Dia kata nak ride 5 orang 7 orang, cukup lah, tak payah ramai. Tapi kalau ramai pun boleh. Kita try lah hari Ahad ni, harapnya tak hujan. Karet! Mantap! Tak berani nak tarik lagi lama. Sebab ni jalan pekan kan, jalan dalam. Jadi banyak kereta keluar masuk kiri kanan, kan tak perasan, kan tak pasal je. So berwaspada, sonok-sonok juga, jangan sampai membahayakan keselamatan. Alright, aku pernah sampai office dah. Apa-apa lagi nanti kita sambung lagi. Jangan lupa komen, like, subscribe. Alamak. Jumpa lagi. Assalamualaikum.